Pengantin tengah makan. So nak ke pengantin dah. Balik persembahan. Ha? Balik persembahan api. Macam mana ni? Saya nak lepaskan live dekat siapa? Bukannya kau yang buat. Ya. Okay. Sekarang ni ialah makan beradab. Okey, kejap lagi kita ada persembahan fire show tau. Korang, kenapa komen Rina je ni? Korang tak nak tengok pengantin ke? Untuk tetamu-tetamu yang berada di hadapan malam ini, untuk kita memberikan laluan sedikit. Siapa nak tengok pengantin, komen satu. Baiklah, hadir ketika ini bersedia berada semua juara-juara yang disediakan oleh pihak tuan rumah untuk kita bersama semua. Jangan malu, jangan segan, lepaskan peluang untuk kita menikmati juara-juara yang tersedia. Sebab tak bagi sini berlangsung di sebelah kanan pintu masuk utamanya terdapat pintu-pintu makanan yang khas itu anda semua. Ada laksa dan sebagainya. Jangan malu, jangan segan untuk kita menikmati juara yang disediakan. Dan untuk tetamu-tetamu yang sudah menjemput selera, sudilah kiranya tuan-tuan dan puan untuk memberikan ruang dan peluang kepada tetamu-tetamu yang baru saja tiba untuk menikmati juara. Dan di sini resort ini terdapat bundul-bundul gazebo kebun kecil untuk anda santai juga untuk makan sambil-sambil kita menikmati. Tolong satu boleh tak? Dan sambil diikuti dengan suasana sungai. Lengah tangan. Mana tu kena jaga. Aduh lah. Tak ada orang cai kau. Dek, senyum sikit, Dek. Dah, cantik tak? Comel. Dia senyum, dia senyum. Depan dia tak? Dia agak sudah ha. Okey. Cun, terima kasih. Suap-suap pula dah. Dia orang ni. Suap-suap pula dah. Duduk belah sana, Be. Tak boleh nanti kacau dia orang nak ambil gambar dengan video. Saya tak boleh duduk dekat sangat. Nanti videografer dan fotografer dia terhalang. Sebab dia orang nak shoot, jadi saya takut terhalang dengan saya. Nak tengok fire show ke? Saya ada fire show tau. Hai Amir. Pak I. Boleh ke? Ya. Matikan dulu api tu. Membazir arah. Kita tak boleh terhalang kat sini kan? Mana dia orang nak show kat mana? Itu je buka air dulu. Ini ambil. Hai Ma. Satu je. Siapa ni? Ha? Siapa ni? Tak tahu. Okey korang? Okey tak macam ni?
Okay korang, kita dah nak start fire show. Korang tengok fire show ke nak tengok pengantin? Siapa pula kau ni? Saya nak pergi cek dulu. Terima kasih Jaja. Tolong berikan terbuka. Terima kasih Jaja. Baik. Duduk part wedding ni. Atas sedang bersedia untuk pertunjukan seterusnya. Sedang menikmati ya. Mula baik. Saya nak mohon Dia tengah abang-abang, adik-adik yang duduk di kerusi. Kerusi mungkin dia nak alihkan kerusi tu minta tolong. Boleh minta tolong. Kau nak tengok fire show ke nak tengok pengantin? Okay, kita tengok fire show kejap Just a few minutes. Okay korang, let's go. Dan untuk tetamu-tetamu yang berada di belakang HIT, kalau nak tengok anda kena ke depan lah. Okey baik. Kita ada persembahan istimewa daripada Abang Pia. Orang buat ini juga. Ada saya. Nak pacat live boleh tak? Pacak Kalau lain boleh kita minta. Boleh. Jom kita tengok. Okay. Tengok Faris, Aiman, Syaifah untuk main api Yang ini ya. ke belakang sikit. Okey boleh. Yang ini boleh ke saya minta. Fire show, okey? Sebab Okay, fire nanti show kita kalau Fire berminat show. nak buat, Nanti kita Roger. baju. Ya. Saya manager. Oh, Markat harga. saya producer, okey? Okey kalau boleh kita. Alright baik. Tuan, elok-elok. Tuan main, orang tengok game, orang kau main game. Lampu mana sudah pada? Alright, sama-sama kita beri tepukan yang gemuruh untuk pertunjukan api kita. Boleh korang? Alright, cun. Kita tengok fire show. Tu yang berisi sikit.
Tuan-tuan dan puan-puan, berikan tepukan yang paling Kita orang tak boleh tunjuk sangat sebab nanti api bahaya sikit untuk TikTok. Baik. Sorry. Saya tadi memang haus dia. Tapi saya risau juga cakap bukan terbang. Dia orang cakap kenapa tak tunjuk? Kan api kan Sekali lagi kita berikan tepukan untuk persembahan sebentar tadi tuan-tuan dan puan-puan. bahaya kan? Action bahaya. Baik. Boleh ke? Sorry tau. Jangan marah-marah saya. Takut nanti kena B. Saya live orang ni. Kawan Pak Is ni. Kalau saya terlampau fokus nak dekat fire show, nanti takut kena B. Okay? Sudah. B untuk brother. Tiba-tiba B untuk brother dah ni. Adakah lagu untuk tokek dari ni? Boleh kan? Sini kan? Boleh. Pacak sikit. Sebab dah lengah ada MC. Sini gitu? Ha? Ke sini sikit. Ke sana? Mana? Yes. Lagi ni kan kena minum air. Lagu untuk tokek dari ni ke? Lagu untuk tokek dari ni ke? Lagu dekat dalam speaker ada nama lagu. Dalam speaker ada nama lagu. Tapi sekarang ni abang ni tak sekolah. Tapi kalau batam itu. Sila kawan saya. Sebab abang saya nak bawa abang ni. Dalam sungai ni. Okey ke? Okey. Kalau tak, diorang sejak nak buat kat sini. Diorang tanya kenapa view mati turun. Si beli. Macam ni, kasi makan. Kau cakap apa? Tak ramai. F1 tu apa? Fun tu sebab takut kena B. Oh, faham. Sebab tadi tunjuk api. Dah boleh bergambar ke? Ajak bang. Ni nak potong kek. Oh. Aisyah. Apa tu tadi? Apa? Ini macam kujang. Lari. Okay, bawa jalan boleh. Alright, diorang sesi potong kek je lagi. So kita nak berjalan dulu ke macam mana? Sekejap saya buang stand. Okay, memandangkan semua orang mungkin dah habis makan. So ayolah kita berjalan-jalan. Boleh? Ya. Alright. Hey, thank you for the gift, Ina. Bye. Nak balik dah ke? Dah jual dah camping. Dah turun berapa dulu? 200. Yalah hadirin kepada dua-dua rombongan dengan tim lelaki, saya anda bersedia untuk kita naikkan bagi sesi gambar keluarga besar. Keluarga besar nak bergambar ni. Una dan Hafiz tu yang mana korang?